Bahasanya waktu yang sudah ulang kembali perlu dicernakan. Baik dah fikir bab babah sepau tabiat aku. Bab babah barang kapau mendang jiat tabiat punya tutur menan adalah tutur memang urang aku. Salah-salah analisa kadang-kadang kita tutur gerlah idikan aku. Karenanya sudah ulang kembali baik terpengaruhnya itu biar tuturnya dalam babah tira urang yang bertiga lepas nan aku. Tetapi karena tuturnya adalah tutur akan mengganggu dan merusakkan akidah. Jemaah yang terhormat, masuk syurga adalah dua sisi tinjauan. Satu sisi tinjauan masuk syurga bi'aqli. Satu sisi masuk syurga adalah bisyar'i. Artinya terterima masuk syurga dengan dua macam tak faham. Yang pertama tak macam tamang syurga terterima bi'aqlihi. Akal atas nama akal hana terikat dengan syariat. Yang kedua terterima masuk syurga adalah dengan semata-mata syariat dan lepaskan akal ini. Teguh dan jemaah yang terhormat, sebab cernak. Nah istilah yang pegah yang bawa Muhammad Rasulullah Muhammad pi hana tentai tamang syurga niku. Nyo bila ka beredar dalam punyung katanya ada yang kena hati-hati dalam mendengar niku. Hati-hati dalam mendengar niku. Menyon hati-hati dalam mendengar mentang ragu Rasulullah pih mentang gelong tentai tamang syurga yang kana di edaran, yang kana itu biat bak tutuk, yang kali napak yang terbaca kai tebiat kada dengar Rasulullah Muhammad kalau tentai tamang syurga. Hati-hati di dalam penerimaan. Sebab yang pertama memang makna jih dengan makna syar'i, bertentangan dengan si panjang hadis Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. So yang kasih kelun sama-sama ngelum dalam syurga. Nabi ni pegah urang yang disayang kelun jimi main kelung sampai ngelung dalam syurga. Pasti kata tersebut Rasulullah adalah dalam syariat tamang syurga. Kemudian timah pertanyaan itu bicara Nabi pada doa Allah dalam dentaya. Yakinilah yang bahwa Rasulullah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata-kata yang lahir daripada mulut Nabi kan karena hawa nafsu, tetapi adalah itu wahyu. Seakan-akan Allah ni pegah di Tuhan cuma lahir dalam babah Nabi. Sawan yang tem ikut Rasulullah Muhammad yang bahawa urang jigatih Rasulullah, urangnya dan Muhammad Rasulullah lung kebah dalam syurga. Pakan je lahir tutur Nabi kalau dia damang dalam syurga ni. Bahasanya waktu yang sudah ulang kembali perlu dicernakan. Baik dah fikir bab babah sepau tabiat niku. Bab babah barang kapau mendang jiat tabiat punya tutur menan adalah tutur memang urang niku. Salah-salah analisa kadang-kadang kita tutur gerlah idikan niku. Karena dalam kedanya murna akidah niku. Salah satu daripada adalah yang harus bagi Allah Taala itu memasukkan hambanya yang mukmin di dalam syurga. Dan salah satu daripada yang harus pada Allah Ta'ala juga memasukkan hambanya yang mukmin tidak dalam syurga. Jid ni pertama ngurung maksiat dalam syurga, jid ni pertama ngurung taat dalam syurga, jid ni pertama ngurung mukmin di dalam syurga, jid ni pertama ngurung taat di dalam neraka. Itu adalah harus. Tapi baik dua dalam landasan hukum niku. Ini adalah harus akli. Harus akli niku. Harus akli, tidak harus asyari. Kan wuku' jid na jid hana, na jatuh hana, itu sudah syar'i. Jid ni pertama ngurung mukmin dalam syurga, jid ni pertama ngurung mukmin dalam neraka. Jid tersebut adalah jid na ni pertama, jid hana ni pertama. Dan yang dikut na jatuh pertama, hana jatuh hana. Menyamanan menyogemu kesul le urang pegah Nabi Muhammad kalau dia damang dalam syurga menurut akal jinan, maka boleh kita yang bertanggung. Tapi menyokonnya makna Nabi Muhammad pun secara kejadian kalau dia damang dalam syurga. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Karenanya doa ulang kembali baik terpengaruhnya itu biar tuturnya dalam babah tira urang yang bertiga lepas nan aku. Tetapi karena tuturnya adalah tutur akan mengganggu dan merusakkan akidah.